Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada malam ini dengan satu program kuliah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri TV9. Nama ayahnya tenggelam kerana TV9 ya. Dan pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat pada malam ini kerana memberi sokongan. Dengan kehadiran tuan-tuan ini, insya-Allah kita akan lanjutkan program-program yang akan datang, insya-Allah. Jadi seperti saya bermaklum bahawa program ini merupakan program tahunan yang diadakan di Darul Syifa, Pusat Perubatan Darul Syifa, Kampung Cangkat Larang ini. Kalau tuan-tuan mengingati lagi, pada tahun lepas kita telah menjemput Al-Fadhil Ustaz Datuk Hasan-Din Al-Hafiz ya, di tempat yang sama, di khemah yang sama. Tapi Alhamdulillah pada tahun ini kita jemput ya, seorang artis TV9 ya, khusus untuk penduduk Kampung Cangkat Larang, Taman Dasar Pinji dan sekitarnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ya, tajuk yang telah dirancang dengan tajuk masih ada lagi ya, bukan esok masih ada ya, tapi masih ada lagi, merupakan suatu persoalan tentang bagaimana kita menyambut Aidil Adha dan bagaimana kita nak mempraktikkan dalam kehidupan kita seharian. Dengan itu pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana kesibukan beliau ya, dengan program-programnya daripada pagi sampailah malam. Tadi kuliah di Bandar Baru Putra Tambun ya, dengan seramainya orang di masjid tersebut, alhamdulillah. Dan pada hari ini di waktu isyak, dalam kelewatan masa yang begitu kita kata mencuburi, maka insya-Allah alhamdulillah ya, kita masih lagi ya berada di sini untuk kita mendengar titipan-titipan dan ucapan-ucapan Al-Fadhil Ustaz tentang persoalan-persoalan yang akan saya timbulkan dan juga persoalan daripada muslimin muslimat hadirat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah menyembelih ya binatang korban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana qala Allah taala fi kitabihil aziz, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini menyuruh kepada kita bagaimana harusnya kita berkorban. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa membuang masa ya saya ingin menyatakan persoalan yang pertama, bagaimana Ustaz ya, untuk nyatakan apakah maksud pengorbanan atau maksud korban, dan juga bagaimana hikmah ya korban itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah beliau. Fadhil Fatimah Zukura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bid'ah. Nasib baik dilarang masuk. Ya. Tak ada nama kampung tuan Cangkat Larang. Okey. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita makan sup gearbox, tuan-tuan.
Dan tunggu pula di antara waktu yang lapang ini untuk sama-sama kita bermuzakarah dan bertukar-tukar pandangan, berkongsi ilmu Allah yang maha luas ini dalam rangka kita di dalam bulan Zulhijjah, hari-hari raya bagi orang Islam selain daripada 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik yang selepasnya, untuk kita disuruh bertakbir dan membesarkan dan menyembelih binatang. Bila tanya pasal ta'rif tuan-tuan, apa maksud korban? Korban diambil daripada perkataan qaruba, qarib, taqarrub, korbanan, iaitu menghampiri, hampir. Apa yang hampirnya tuan-tuan? Bukan hampirnya kolam air pancut ni dengan kami, tidak. Hampir ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan ataupun dengan binatang-binatang korban, sama ada unta ataupun khabar ataupun lembu ataupun kambing, ya, yang bukanlah Allah Subhanahu wa taala nakkan daging ataupun darahnya ataupun bulunya, seperti mana firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak nak daging, tak nak darah, tapi yang Allah nakkan adalah pengorbanan kamu. Binatang-binatang tadi disembelihkan untuk bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat, ya. Oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kata dekat dengan Allah, dia ada cara dia tuan-tuan. Dia tak boleh main hentam sajalah labu. Sadaqallahul azim, kan? Ya? Sebagai contoh, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, ibadah wajib yang cantik ke sunat yang cantik? 3 saat dari sekarang. Sunat. Saya ulang. Sesuatu yang cantik tu ibadah wajib ke yang sunat? Yang cantik. Wajib. Sunat. Sudah confused di kalangan ulama cangkat larang. Khilaf di kalangan ulama. Okey. Tuan-tuan, saya tak nak bagi jawapan, tapi saya nak bawa cerita, tapi tuan-tuan nanti tahu apakah jawapannya. Tuan-tuan katalah ada anak dara dekat-dekat rumah. Tiba-tiba tuan-tuan nampak cuaca nak mendung, kita nak keluarkan duri. Bila nampak cuaca mendung, pakaian terjemur ke ampere, tak boleh nak angkat lagi sebab masih lagi lembab. Lepas tu kita pesanlah pada anak kita, Minah, nanti ambil pakaian ke ampere ya. Hari dah nak hujan. Baik mak. Tengok-tengok bila kita balik bila kenduri tuan-tuan, tengok pakaian bukan sahaja sudah diangkat, bahkan dilipat dan digosok tuan-tuan. Sayang tak ke Aminah tadi tuan-tuan? Makcik, sayang tak ke Aminah tadi? Sayang. Yang wajibnya adalah lipat, angkat kain. Kalau tak angkat, mak ataupun bapa dia akan marah kepada Minah. Tapi yang cantiknya, dia gosok dan lipat kain tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak gambarkan sebenarnya ibadah sunat ni yang cantik, wajib, tidak ada kelebihan, melainkan kau kena buat. Betul tuan-tuan? Maka ibadah korban ini adalah yang cantik tuan-tuan. Ibadah korban ini yang cantik bagi orang yang berkemampuan, berharta sikit, sunat muakkad. Boleh seekor unta, boleh seekor lembu, boleh seekor khabar, boleh seekor kambing. Tak boleh juga satu bahagian daripada unta ataupun lembu ataupun khabar. Kambing jangan. Itu memang seorang seekor. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita buat benda-benda yang Allah suka, seperti mana sabda Nabi SAW, ma taqarrabal abdu ilayya bishibrin hatta adda mimma aftaradtu alaihi, atau kama qala, hamba-Ku tidak akan sekali-kali dekat dengan aku selagi dia tidak melaksanakan benda yang wajib yang telah aku fardukan ke atasnya, sehinggalah dia terus
terus menerus untuk cuba bertakarub dan dekat dengan aku dengan an-nawafil, dengan benda-benda sunat. Ya, pertama benda wajib dah settle dan kita tidak ada kelebihan, kita tambahkan dengan benda-benda sunat, umpama lipat kain dan gosok kain tadi, Allah akan sayang kita dan kita akan takarub dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hikmat dia tuan-tuan, hikmat dan rahsianya, banyak tuan-tuan. Tapi sebelum saya nak pergi cerita tentang hikmat dan rahsianya tuan-tuan, saya nak bercerita sikit. Tuan-tuan boleh dengar? Kita santai-santai je malam ni tuan-tuan. Dia khabarkan ceramah habis pukul 1 pagi tuan-tuan. Boleh tunggu tuan-tuan? Nak tunggu-tunggulah, teman nak balik. Ada cerita seorang, cerita ni lah, cerita lama klasik yang bukan betul. Saya tak suka cerita ni, tapi nak cerita, nak kaitkan dengan hikmat dan rahsia. Bagaimana seorang raja ni tuan-tuan, dia ada seorang memanda menteri tuan-tuan. Memanda menterinya selalu menjadi rujukan kepada raja ini. Satu ketika raja bermimpi. Bila dia mimpi, dia berjumpa memanda menterinya. Dia kata, apakah tafsiran mimpi Patik pada malam tadi? Sekian dia ceritakan. Lepas tu memanda menteri kata, tuanku, cerita tu ada hikmat dan rahsia je. Dia jawab pendek je. Kemudian tuan-tuan, pada keesokan hari, Sultan juga berhenti ataupun mimpi benda yang sama. Tuanku, mimpi itu ada hikmat dan rahsianya. Dia asyik ulang benda tu je tuan-tuan. Dah last tuan-tuan, tuanku pun rasa sakit hati tuan-tuan. Apa benda ni? Kau ni asyik bila tanya hikmat rahsia, hikmat rahsia. Satu ketika tuan-tuan, raja dia bermain pedang kat dalam istana. Main pedang, pop, tercucuk dia punya kaki. Lepas tu dia rujuk lagi memanda menterinya. Wahai memanda menteri, kenapa kaki Patik, kaki Better luka dan cedera ni? Apa kesebabnya? Selekali lagi memanda menteri kata, tuanku, luka dan kaki tuanku, luka ni pun ada hikmat dan rahsianya. Betul-betul raja marah tuan-tuan. Akhirnya dia masukkan memanda menteri ni kat dalam penjara. Bila masuk kat penjara, tuanku, kenapa tuanku penjarakan Patik? Tuanku jawab balik, itulah ada hikmat dan rahsianya. Akhirnya tuan-tuan, memanda menteri kena penjara. Sultan pun satu hari ajaklah hulu balang dia pergi keluar memburu. Keluar memburu tuan-tuan. Keluar memburu, sesatlah kat hutan tuan-tuan. Bila sesat kat hutan tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, ditangkap oleh orang asli tuan-tuan, yang bersumpit semua bercawat. Dia tangkapnya termasuk raja-rajanya. Dan penyakit orang asli kat situ tuan-tuan, dia suka makan daging manusia. Tapi dia nak makan daging yang gemuk, yang hebat, perfect, tak cacat. Tengok-tengok dia tangkap raja tu tuan-tuan, dia tengok kaki bertakit. Tak jadilah raja tu walaupun dah kena tangkap untuk dibuat gulai. Tak jadi tuan-tuan, dia lepaskan. Bila dilepaskan, raja pun baliklah selamat ke istana. Bila balik ke istana tuan-tuan, jumpa lagi memanda menteri. Dia pun ceritalah kat memanda menteri, saya ni keluar berburu, tengah keluar berburu, kena tangkap dengan geng orang asli. Rupanya dia nakkan ketuanya, iaitu saya lah, Better lah. Bila dia nak dengan ketuanya, dia kata dia nakkan gulai. Saya Better bertambah takut. Bila nak gulai pula, dia tengok kaki Better bertakik. Ni maka selamatlah Better. Oleh sebab itu, apa kerahsianya? Itulah tuanku, saya dah kata. Itulah tuanku, segala-galanya ada hikmat dan rahsia. Apalah hikmat dan rahsianya? Better dah terlepas. Ya, patutnya dia kata, yalah tuanku, kalau saya ikut tuanku hari itu, kaki saya tidak cacat dan tidak luka, maka saya yang kena gulai. Tuanku yang tak terkena gulai. Itulah hikmat dan rahsianya tuanku. Ya, apa pun tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kalaulah cerita dongeng tu, setiap sesuatu tu ada hikmat dan rahsianya, takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berkorban ni tak ada hikmat dan rahsianya, tuan-tuan. Mesti mempunyai hikmat dan rahsianya yang memang Allah nak manusia pelajari. Bukan main saja dia, tuan-tuan. Pertamanya kita boleh tahu, tuan-tuan, bahawa hikmat dan rahsia daripada ibadah korban ini, pertama, Allah takkan suruh kita sembelih anak lagi. Sebab itu sebagai simbol. Yang sembelih kepala anak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembelih Nabi Allah Ismail pada asalnya, walaupun akhirnya ditukarkan kepada Kibash. Ya. Nabi Ismail alaihissalam seperti mana tahu adalah anak yang tunggal, tuan-tuan. Anak yang tunggal yang setelah mana 80 tahun lebih kahwin dengan Siti Sarah, tak ada anak. Tiba-tiba Siti Sarah buat medical check up, tuan-tuan. Tengok-tengok, rasa bersalah rasanya. Rasanya abang nampak sangat dah nak zuriat. Tak apalah, saya benarkan untuk ke abang kahwin lagi satu. Moga-moga dapat zuriat. Masya Allah, tuan-tuan. Sesuai dengan nama Siti Sarah. Sarah dalam bahasa Arab bermaksud orang yang gembira. Gembira untuk membenarkan suaminya poligami. Suami tak minta, tuan-tuan, isteri yang benarkan. Kita macam mana, tuan-tuan? Suami yang minta, abang buka cawangan, saya parang nanti, bang. Contoh, ya, bayangkan, tuan-tuan, 80 tahun lebih kahwin pula dengan Siti Hajar, barulah dapat anak. Tak lama kemudian berkat pengorbanan Siti Sarah, dapat pula Siti Sarah anak. Masya Allah. Ya, sesuai dengan namanya Sarah yang gembira. Itu sebab, tuan-tuan, kalau kita nak bagi nama anak, bagi yang sesuai, supaya sesuai dengan karakter anak kita, sesuai dengan sifat dia. Supaya kalau kita panggil Sarah, memang orangnya gembira, ceria. Muhammad memang orangnya yang terpuji. Kan? Ini main-main cantum nama. Bapa Yahya, bagus dah nama Nabi. Isteri nama klasik sikit, Mahani. Gabung-gabung Yahya Mahani jadi Yamaha. Bapa nama Mazlan, isteri nama klasik Dahlia. Gabung-gabung Mazlan dengan Dahlia jadi Mazda. Nasib baik tak Toyota, tuan-tuan. Kalau ikut, bagus lagi nama orang Indonesia, tuan-tuan. Dia tengok anak dia suka mentegedarah kari, dia namakan Kariman. Dia tengok anak dia suka ilmu persuratan, buat surat, kan, buat ilmu sastra, dia namakan Suratman. Kalau dia nak anak dia kuat, tuan-tuan, kuat di alam maya ni, hebat, dia akan namakan Superman. Moga-moga boleh jadi Superman. Suka adik ni. Kalau dia nak anak dia memerintah negara, dan bila dia memerintah negara tidak mengalami sebarang kesukaran, dia akan namakan Sukarno. Sukarno, tuan-tuan, tiada kesukaran. Orang kita nama, tuan-tuan, dah bagus dah. Abdul Razak, oh, Asmaul Husna tu. Tapi time main bola, Jak. Dia panggil Jak, tuan-tuan. Nasib baik tak balang air, cawan gelas. Allahu Akbar. Lalu nak ceritanya, pengorbanan Siti Sarah berbaloi. Dapat anak juga, dapat juga Nabi Ibrahim anak yang pertama, iaitu Ismail. Tuan-tuan, Nabi Ismail yang kita dah tahu secara ringkas. Saya nak tonjolkan satu je pengorbanan ataupun hikmah dia. Iaitu bila, tuan-tuan, dah lahir anak, diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, bawa isteri dia yang baru lepas pantang, Siti Hajar, dengan anak yang kecil yang baru lepas menenen, Nabi Ismail, pergi ke tempat, tuan-tuan, yang tak ada orang, yang namanya Mekah. Padang pasir, jalan daripada Palestin punya jauh, lebih 600 km, mungkin mencecah 1000 km ataupun lebih. Dalam keadaan lepas pantang, baru dapat anak sulung, dapat tinggalkan pula anak dekat padang pasir. Tinggalkan anak kat padang pasir, tinggalkan pula bekalan. Tiba-tiba Allah suruh tinggal. Bila Allah suruh tinggal, tuan-tuan, bayangkan, anak pertama, isteri baru lepas pantang, tempat tak ada orang, tuan-tuan, tak ada orang, padang pasir panas. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi Ibrahim anak pertama, comel pula tu.
Nabi Ibrahim nak berangkat tuan-tuan, tiba-tiba sebab itu arahan Allah, dia tegarkan hati dia untuk pergi juga sebab arahan Allah. Ketika itu tuan-tuan, Siti Hajar guna taktik orang perempuan. Dia mula menangis. Abang, oh Kelantan kan, Kelantan baru menang daripada ATM kan tuan-tuan. Tukar bahasa. Abang nak ke mana abang? Tinggalkan kami anak beranak 2 orang kat Padang Pasir sampai hati abang. Lebih kurang macam tu lah. Saya anak kecil, bukan anak kecil duduk Padang Pasir. Tinggalkan saya pula baru lepas pantai sampai hati abang. Abang dia panggil. Tapi Nabi Ibrahim tega. Ketika tu kalau dia pandang belakang tuan-tuan, dia nampak isteri dia menangis. Kesian. Dia tengok anak tergulik-gulik kat Padang Pasir, kesian. Jadi dia terus pandang ikut anak mata je berdasarkan hadis yang sahih tuan-tuan. Ketika tu bila Siti Hajar dia tengok taktik lama dia, taktik orang perempuan sikit-sikit menangis, tak berkesan, barulah dia guna bahasa yang logik, bahasa ilmu dan bahasa ilmiah. Dirakamkan oleh hadis tu menyebut, Allahu amaraka bidzalik. Abai, adakah Allah yang suruh kamu buat lagu ni, be? Nabi Ibrahim jawab sepatah aja. Memanglah. Akhirnya bila kata memang tuan-tuan, tinggalkan tuan-tuan, tergolik 2 orang anak tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, Nabi Ibrahim juga tidak dibenarkan untuk selalu berjumpa dan hidup bersama anaknya Ismail. Selalu ditinggalkan jenis bapa obsession tuan-tuan. Bila bapa selalu obsession tuan-tuan, biasa anak degil tak degil tuan-tuan. Bapa jenis tak ada je, kontraktor lah, obsession lah, sibuk lah. Anak macam mana tuan-tuan? Patutnya anak degil tuan-tuan, tapi Ismail tetap kancin dengan bapa dia. Sebab apa? Sebab mak dia tak hasut. Apalah abah tu tinggalkan kita 2 beranak kat Padang Pasir, entah dia sayang tak tidak, abah tu jahat dia. Entah dia obsession tu dia enjoy. Tuan-tuan, bila cakap macam tu, anak menaruh dendam. Abah tak sayang ke saya. Bila jumpa, aku smackdown kan abah. Iya tuan-tuan. Tapi Nabi Ibrahim, isterinya Hajar tidak tanamkan kebencian kepada anak dia. Dia kata, abah seorang Nabi, abah jalankan suruhan Allah, abah sayang kamu, dia kisalam kat kamu. Itu sebab bila hadis Nabi Ibrahim sesekala obsession, jumpa balik Nabi Ismail, sayang, peluk, kan, bercakap seolah-olah hidup dah lama 3-10 tahun, tak berdendam. Masya Allah tuan-tuan. Itu sebab ibu-ibu, kalau suami selalu obsession, jangan apikan kepada anak-anak. Alah, abah tu obsession, entah dia enjoy. Hakikatnya walaupun suami-suami ni obsession, enjoy juga. Tapi isteri jangan sekali-kali memburukkan. Tengok Nabi Ibrahim tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan sesekala jumpa pula minta suruh sembelih pula tuan-tuan. Anak sulung tekotang-kating kat Padang Pasir. Sesekala jumpa pula minta sembelih. Benda yang paling Nabi Ibrahim sayang, disuruh dikorbankan dan disembelih tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan kita dah tahu, bila nak sembelih tu, bang, abah, satajiduni insyaAllah minas sabirin. Saya insyaAllah bersabar abah. Saya tahu abah adalah seorang Nabi. Teruskan arahan Allah itu. Nabi Ibrahim pula tak tergamak. Bila tak tergamak tuan-tuan, syaitan goda dekat 3 jamrah di baling batu, kawasan 3 jamrah sekarang. Akhirnya nak sembelih pun, abah tak sanggup nak sembelih bah. Pisau dah tajam, apa lagi? Kalau tak sanggup, tutuplah muka saya dengan kain, sembelihlah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tuan-tuan. Akhirnya ketebu keluar kepala kibash, iaitu kambing yang telah disambar oleh Allah SWT. Habil dan Qabil punya pengorbanan anak kepada Nabi Adam, yang diterima dan sangat gemuk kambing tersebut ataupun kibash tersebut, dan digantikan kepada Nabi Allah Ismail yang disangkakan betul-betul dia dah sembelih. Maknanya apa tuan-tuan? Hikmat rahsia terbesar, sembelihkan benda yang paling kita sayang. Kerana siapa? Kerana Allah. Tuan-tuan, kita sayang duit tuan-tuan. AJK surau masjid buat pengumuman, pengumuman siapakah nak balik.
Nak kambing sembelih, silalah 1/3 380. Tak adanya orang nak. 2 minggu, 3 minggu pengumuman sebelum raya haji. Dah adalah seekor, 2 ekor. Dia kata, Ustaz, saya tak berkemampuan. Tak mampu-mampu sport rim, tukar juga. Tak mampu-mampu sopa langsir, tukar juga. Nagoya pula tu. Lebih mahal daripada 1/3 daripada kambing. Sembelihkan cinta dunia, tuan-tuan. Sembelihkan cinta dunia pula pada fisabilillah, pada jalan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, duit kita yang sebenar, tuan-tuan, adalah duit apa yang kita berikan kepada orang, apa yang kita korbankan. Yang berpuluh-puluh ribu kat dalam bank kita, tuan-tuan, bila kita mati, dan kita semua pasti akan mati. Ke orang cangkat apa dah? Cangkat larang tak mati, tuan-tuan. Doktor kat cangkat larang yang pegang striker, saya panggil striker aja, tuan-tuan, yang doktor yang pegang striker nak pam jantung orang mati tu pun mati tak mati, tuan-tuan. Kita semua akan mati. Bila mati, duit puluh ribu dalam bank pergi mana, tuan-tuan? Orang faraidkan, orang bahagi-bahagi. Kalau ada bini-bini pun kena sapu, tuan-tuan. So apa yang tinggal? Duit kita yang sebenar, apa yang kita berikan kepada orang lain, tuan-tuan. Kemudian nak tengok pula beri pada orang lain. Kalau boleh fisabilillah, itu yang paling afdal, tuan-tuan. Kerana Allah Nabi sembelih. Fisabilillah ni maknanya, tuan-tuan, hikmah terbesarnya pengorbanan duit tu. Janganlah ada duit makan kenduri, ada duit kenduri, ada duit kenduri, ada duit kenduri. Zulhijjah kenduri pergi haji. Lepas Zulhijjah kumpul kenduri Rejab pula. Ni kenduri Syaban pula. Lepas tu kenduri lagi anak sunat. Kenduri lagi Allah, tuan-tuan. Bukan kata salah, tuan-tuan, idok. Tapi kenduri, tuan-tuan, buat makan. Yang datang tu orang merokok ada, tak sembayang ada. Yang jahat pun ada. Kan, yang tak pernah lekat ke surau pun tak ada. Kan? Kita bagi semua makan, tuan-tuan. Makan pula tak mesti jadi darah dan daging. Jadi pula biasanya hampas, prap, keluar tai, tuan-tuan. Tapi kalau bagi kat Darus Syifa, tuan-tuan, contoh, bagi dekat sekolah-sekolah swasta, tuan-tuan, yang confirm selagi mana sekolah tu ada, tuan-tuan, selagi itulah jariah berjalan. Tak cukup dengan sekolah dan batu-batunya yang ada. Insan-insan yang fisabilillah tu, yang belajar ilmu untuk keluarkan insan daripada kegelapan kepada keterangan, selagi mana ilmunya dimanfaatkan, selagi itu pahala duit yang tuan-tuan berikan berjalan sehingga mati dan sehingga hari kiamat. Sembelihkan cinta duit, tuan-tuan. Pengorbanan yang kita paling sayang apa? Astro. Macam-macam ada, memang macam-macam ada, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kilauan emas, deng 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 di tepi pantai yang indah. Tengok-tengok Tok Haji, ding 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 ding. Ekor sorobannya bergerak juga. Mengangkang tengok kilauan emas. Allahu Akbar. Tengok pula lepas tu, tuan-tuan, Master Chef. Kalau ada Astro lah. Kan? Rancangan aku idoknya nak ditengok. Pagi-pagi dia tukar pula yoga senaman seksi pagi-pagi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sembelihkan cinta dunia dan Hindustan kat TV tu untuk datang ke surau dan masjid. Itu kerana Allah. Apa lagi yang tuan-tuan sayang? Sembelihkan cinta dunia pada anak-anak. Caranya, tuan-tuan, bukan dengan membiarkan dia jadi mak rempit, cikaro, bosia, bohjan. Tidak. Ini anak dah 10 tahun. Hari Minggu, tuan-tuan, berlakon jadi Bilal bin Rabah kononnya. Letaklah bantai dekat dada. Ahad, Isnin, Selasa. Abahnya kata, Abah, Ahad bah, hari Minggu malam nak bangun sembahyang subuh. Iyalah, kesian awak 10 tahun kecil lagi, tak apa. Itu bukan, tuan-tuan, sayang anak. Itu nak campakkan anak ke neraka, tuan-tuan. Sayang anak, sembelihkan cinta dia. 10 tahun tak sembahyang, rotan, tuan-tuan. Itu baru sayang anak, untuk tarik dia ke syurga kembali. Oleh sebab itu, tuan-tuan,
Itu kalau kanak-kanak 10 tahun tak sembahyang, kanak-kanak 40 tahun tak sembahyang, tuan-tuan. Apa kena dibuatnya, tuan-tuan? Aku smackdown aja dia. Ulama bahas, tuan-tuan. Ulama bahas, khususnya ulama-ulama Syafi'i, dia kata tiada hukuman dalam Islam selepas rotan, melainkan selepas itu adalah bunuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, sembelihkan cinta estro, sembelihkan cinta duit, sembelihkan cinta anak dan dunia kerana Allah. Itulah hikmat dan rahsia yang terbesar, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz itu jelas kepada kita, mana cinta dunia ni bukan matlamat utama kita. Kena sembelih semua. Anak pun kena sembelih, Ustaz. Jangan minta anak memilah. Apa ni, ada kematian pula. Anak dia cakap larang meninggal dunia, masuk dalam metro harian. Na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah, jelas kepada kita itu maksud pengorbanan dan juga hikmah yang telah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jelas kepada kita bahawa inilah matlamat pengorbanan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana Ustaz pula? Sementara Ustaz nak menua ayah tu, bagaimana pula ibu bapa ni ramai di sini. Kalau dia cakap larang ni, hampir 2/3 ramai datang, Ustaz. Sikit no ni pun. Jadi apakah pendekatan ibu bapa kita dalam untuk mentarbiah anak-anak kita? Ustaz pun dah sentuh sikit, sembelih anak. Makna apa makna sembelih anak? Iaitu jangan kita menyembelih masa depan anak. Masa depan anak, kerana cabaran sekarang ni, kalau Ustaz pun tahu, dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dan berbagai-bagai lagi perkara-perkara teknologi yang ada pada hari ini. Bukan anak saja, kadang-kadang isteri pun bermasalah dengan suami. Dia Facebook dengan kekasih-kekasih lama dia. Bagaimana di United Kingdom, bukan Hulu Kelang, United Kingdom tu ni, fakta menyatakan bahawa 4 kali ganda perceraian berlaku di negara tersebut. Puncanya kerana Facebook, muka buku. Kalau ulat buku, alhamdulillah, ini muka buku, muka tak malu. Jadi Ustaz, bagaimana pendekatan ibu bapa nak menterbiah anak untuk menangani masalah teknologi yang menular dalam masyarakat kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih Fadil Moderator. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, pertamanya saya nak sebut teknologi tidak bersalah. Teknologi ni bak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata umpama pisau. Maklumlah mak saya orang Kuala Kangsar, menora. Ada orang menora ni, tuan-tuan? Ada ya? Okey. Oleh sebab tu, tuan-tuan, pisau ni boleh dia buat untuk potong daging, boleh buat untuk siang sayur, boleh untuk buat siang ikan, boleh juga si pisau tu juga tadi untuk membunuh orang, untuk mengugut orang dan merobek perut si budak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, pisau tidak bersalah, umpama teknologi juga tadi. Yang salahnya adalah manusia yang menyalahgunakan akan teknologi tersebut. Facebook boleh tak guna untuk berdakwah, tuan-tuan? Boleh. SMS, Twitter, begitu juga email, boleh tak gunakan untuk meniupkan semangat jihad seperti mana dekat Mesir dan Tunisia? Boleh? Boleh. Yang salahnya adalah manusia. Oleh sebab itu, tuan-tuan, berani saya katakan bahawa dalam cerita Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar tadi, dia ada cerita tentang yang besarnya skill-skill kekeluargaan dan parenting untuk bagaimana nak tackle anak ni. Sebab saya, tuan-tuan, nak bawa satu pepatah. Saya suka mencipta pepatah Melayu yang baru, tuan-tuan. Manakan bahulu yang berbentuk ikan dikeluarkan oleh acuan bahulu yang berbentuk daun? Takkan? Tuan-tuan faham tak faham ni? Mana saya ulang. Manakan mungkin bahulu yang berbentuk ikan
dikeluarkan daripada acuan yang berbentuk daun. Maknanya kalau acuannya bentuk daun, bahulunya daun lah. Kalau acuannya bentuk ikan, bahulunya bahulu bentuk ikan lah. Bak kata orang kampung saya, like father like son. Orang kampung saya London tuan-tuan, apa barang cangkat larang. Oleh sebab itu tuan-tuan, pakar motivasi negara kata, jangan risau anak-anak tak dengar apa yang kita cakap. Oi tuan-tuan, kita kalau anak tak dengar apa yang kita cakap, risau tak risau tuan-tuan? Pakar motivasi negara Dr. Fazilah come to me. Kamsah, minta maaf tuan, tersyashut. Dia kata apa? Jangan risau. Anak-anak tak dengar apa yang kita cakap. Kita anak tak dengar, tak cakap, oh pening kepala tuan-tuan. Disebabkan terlampau pening, hilang ji dia, jadi pening. Tapi Dr. Fazilah Kamsah sambung, risaulah apa yang anak lihat, apa yang kita buat. Tuan-tuan, anak lebih terkesan daripada apa yang kita buat. Kalau kita nak didik anak tuan-tuan, kemas rumah, tak bersepah-sepah, pembersih, mak bapak dia kena mulakan dahulu. Ini mentang-mentang mak bapak sekarang ni bekerjaya, bapak tak dan, orang gaji tak ada, pagi-pagi buka ataupun pecat kain tinggal bulat je kat lantai, balik raja sarung terus. La ilaha illallah. Lepas tu nak tengok anak suruh berkemas, kenapa kamu tak nak kemas katil? Tak adalah tuan-tuan. Isteri pula tuan-tuan seskala sound juga suami, awak ni dah lah awak keluar lambat kan, kita ni orang gaji tak ada, sama-sama penat kita kerja, awak tu keluar lambat, sesekala kemaslah katil. Apa jawab suami? Alah, awak pun nak kemas, malam nanti nak pakai balik. Tak adalah anak nak kemas rumah tuan-tuan. Ini ada dua cerita tuan-tuan. Asas kepada parenting skill dan nak didik anak-anak ni tuan-tuan disebut oleh Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di kalangan pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Nak anak yang penyejuk mata, dia keyword dia waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin dulu, yang buat dulu kepada anak-anak yang sejuk mata, yang bertakwa ni. Saya bagi dua cerita tuan-tuan. Saya pernah tengok budak sekolah tuan-tuan, dia punya ganas, dia babikan cikgu, mencarut tuan-tuan. Cikgu cek kerja rumah tuan-tuan, cek kerja rumah, kerja tak senonoh, separuh siap, cubit, dia sebut cikgu babi. La ilaha illallah. Maklumlah budak-budak sekarang ni tuan-tuan, bahasa dia pun letih juga. Yang paling biasa tuan-tuan saya dengar, kau tahu doh, semalam aku pergi CC doh, aku main game baru doh. Tengah-tengah main game baru doh, sedap doh, aku nampak seorang berjubah lalu kat cyber cafe, aku ingat siapa doh? Rupanya Ustaz Syamsul Jamil doh. Contoh saya dengar doh, apa benda lah doh ni. Ingatkan doh nak buat tepung pizza, rupanya singkatan daripada bodoh tuan-tuan. Itu kira baik lah tuan-tuan. Yang lebih ganas saya tak larat nak sebut tuan-tuan, dalam kain habis terkeluar. Yang paling popular babi. Sikit-sikit orang potong queue, babi kau. Orang cubit sikit, babi. Babi dengar pun stres tuan-tuan. Kenapa nama I yang disebut? Terbatuk-batuk babi tuan-tuan. Oleh sebab tu tuan-tuan mati Allah SWT, cikgu tu cubit, cikgu tu pun dibabi tuan-tuan. Ya Allah. Pendek cerita tuan-tuan, panggil kaunselor, kaunselor panggil tuan-tuan, cek balik ringkas cerita, rupanya dapat daripada bapa A. Orang Jawa sebut bapa A, bapaknya tuan-tuan rupanya bawa kereta, jenis tak sabar. Anak selalu duduk kat belakang, mak rempit lalu, potong, babi. Betul tuan-tuan. Lepas tu lambat sikit, apa ni memandu tak betul, babi. Anak kat belakang dengar tuan-tuan. Tak payah dia ajar, lekat terus. Tak ada pula bapa kata, wahai anak-anakku sekian, hari ni abah nak ajar pelajaran baru, chapter kecil bertajuk babi. Tak adanya tuan-tuan. Tanpa dia ajar, lekat terus. Tuan-tuan, itu sebab saya tengok budak-budak mudah je. Kalau budak-budak ni jenis volume kasar, volume 20 kat sekolah,
ketahuilah bahawa mak bapak dia juga jenis volume 20. Kat rumah kalah tak? Anak memang jadi macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu satu cerita. Cerita yang negatif yang lain sebelum saya cerita benda yang positif. Oh, cerita rakyat. Kita cerita kat kampung ni, cerita kampung je lah saya. Si bapak ni jenis kuat menipu, tuan-tuan. Oh, kuat betul. Dia tak suka anak menipu. Nak jadi cerita, tuan-tuan, si anak beranak ni mandilah kat sungai. Mandi-mandi kat sungai, tuan-tuan. Kat tebing sungai tu banyak akar kayu. Bila banyak akar kayu, bapak keluar, buka baju dulu, terjun tiup. Terjun, tuan-tuan. Rupanya kat dasar sungai tu ada lagi lebihan-lebihan dan menjalur akar-akar kayu. Terselit seluar si bapak ni dekat akar kayu. Tarik tak lepas. Tarik tak lepas. Dalam sungai ni hampir lemah. Tarik tak lepas. Tarik lepas. Anak tunggu apa pasal lama sangat abah aku ni. Tarik tak lepas, hampir terlucut seluar dia. Akhirnya naik juga sempat. Si anak tanya, "Ai bah, lama benar kat dalam sungai tu, apa yang abah buat?" Abahnya kontrol macuk. "Itulah kau tak tahu. Dalam sungai tadi banyak kedai. Kedai motor ada, kedai elektrik ada, Cosmemo ada, kedai roti canai pun ada. Abah yang lama tadi lepak kedai roti canai, makan roti canai lah." Anaknya dengar, "Yalah bah." Anak pula buka baju, terjun tiup. Terjun, tuan-tuan, dekat dasar sungai adalah batu. Anak ni kepala dia tersadung kat batu, tuan-tuan. Benjol dengan berdarah sekali, naik ke permukaan air. Abahnya pula tanya, kenapa kepala kau berdarah?" "Itulah abah, abah lepak kedai roti canai, makan roti canai, tak bayar." Orang kedai tu dia tahu saya anak abah. Dia cari abah dah hilang. Dia tahu saya anak abah. Dia kejar saya, dia katuk kepala saya. Habis berdarah benjol. Tengok, tuan-tuan. Bapak kencing berdiri. Anak kencing apa, tuan-tuan? Bukan setakat anak kencing berlari, anak kencing akrobatik, berpusing-pusing lebih teruk daripada bapak. Jangan risau anak tidak dengar apa yang kita cakap. Tapi risau apa yang anak kita lihat, apa yang kita buat di rumah. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan mengaji, mengaji, dia tak sempat mengaji, tak sempat buat. Tiba-tiba kita dah nak agak-agak dia mengaji, masuk bilik kat mana, kita pun buka TV. Pom, Doraemon. Tak adalah lekat si anak tadi. Itu contoh negatif, tuan-tuan. Kita tengok contoh yang positif. Saya pernah dekat maktab perguruan Islam. Saya masuk maktab perguruan Islam. Ya. Saya pernah dengan Ustaz Syamsul masuk maktab perguruan Islam. Ada seorang pensyarah saya tu, dia mengajar pedagogi. Pedagogi ni teknik mengajar, tuan-tuan. Macam mana cara nak mengajar baik. Ketika tu, tuan-tuan, dia kata, "Saya tidak pernah mengajar anak saya baca buku, sukakan ilmu, membaca, tapi dia menjadi pelajar cemerlang, cintakan ilmu, suka buku." Bincangkan statement ini. Pensyarah saya kata, semua terkejut. Mana boleh jadi lagu ni? Tak bising-bising, tengok-tengok anak jadi baik dah. Akhirnya, tuan-tuan, ringkas cerita, memang kami bersetuju dengan statement dan kenyataan doktor tu. Rupanya doktor, tuan-tuan, habis master, sambung master kedua. Habis master kedua, sambung PhD. Habis PhD yang pertama, sambung pula PhD kedua. Tuan-tuan tahu PhD? Pen habis dakwat. Dah tak reti dah nak tulis apa, tuan-tuan. Maknanya hidup dia, tuan-tuan, ilmu, buku, kajian, komputer, buku, mengaji. Tanpa disuruh anak letih-letih mengaji, tuan-tuan, dah lekat terus tabiat tersebut, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satunya, tuan-tuan, kita nak anak kita berubah dan orang sekeliling kita berubah, khususnya keluarga kita berubah. Kita kena ubah diri kita dulu, tuan-tuan. Ini keyword yang diberi oleh Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan, percayalah, antara tanda ibu bapa yang gagal adalah ibu bapa yang mentarbiah dan mendidik anak menggunakan Astro, iPad, BMX, PS2. Ini tanda-tanda ibu bapa yang mula dah gagal. Dia tak reti dah nak buat anak macam mana supaya bising, supaya diam, supaya senonoh, supaya elok, dia bagikan handphone.
dibagikan komputer. Ini tanda-tanda mak bapak dah kecewa dan gagal untuk menterbiah anak. Agak-agak kalau tarik Astro, tarik BMX, tarik PS2, tarik video game, agak-agak boleh hidup tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat itu je simptom gagalnya. Simptom gagal anak sekarang, dia kenal abah dia tuan-tuan, dia kenal bapa dia. 3 benda. Pertama, volume sangat kuat. Bila bercakap je volume kuat, bila cakap kuat, tapi dengan kawan-kawan yang mengetih satu teh tarik, yang mengetih satu kedai roti canai ataupun rakas pejabat, awak bawa apa hari ni? Awak bawa petai goreng ya? Saya bawa sambal lah, cantik lah, kita boleh buat potluck makan sama-sama. Volume 5 je macam dalam kelambu. Bila dengan anak, kau nak jadi apa? Apa suruh belajar? Dia kenal bapak dia tuan-tuan, hanya bercakap, hanya mak bapak dia hanya seorang yang ganas menggunakan volume 20. Betul tuan-tuan. Sedangkan Quran menyebut, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Begitu juga ya bunayya, wahai anakku, fanzur madza tara, ya abad, wahai anakku. Maknanya cakap lembut tuan-tuan. Tapi anak kita cakap kasar tuan-tuan. Itu yang dikenal mak bapak yang pertama. Yang dikenal mak bapak yang kedua, dah lah cakap kasar. Bukan setakat cakap kasar, mesti bila bercakap nak tunjuk salah. Kau ni kenapa tak ngaji? Kau ni kenapa tak belajar? Kau ni balik lambat? Kau ni tak nak ngaji ke? Kau ni tak nak dengar cakap bapak? Tuan-tuan, tak pernah cakap benda yang elok. Dah lah volume sampai 20, mesti nak bercakap dengan anak tunjuk salah. Oh, dia anggap kita samsin tuan-tuan. Tu yang kedua. Sedangkan tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan Nabi Ibrahim, dia tanya pada anak dia. Kalau ikut tuan-tuan, tak payah dah tanya anak. Tapi ketika mana nak sembelih anak, disebut dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya wahai anakku, cakap lembut. Inni ara fil manami inni azbahuk fanzur madza tara. Aku lihat kat dalam mimpi Nabi wahyu tuan-tuan, aku nak sembelih kamu. Patutnya cepat sembelih. Betul tuan-tuan kan? Sebab wahyu, tak payah dah. Tapi bagaimana bahasa Nabi Ibrahim dengan anak dia? Abah tertengok kat dalam mimpi, abah sembelih kamu. Apa pandangan kamu nak? Kita pernah tanya pandangan anak. Ini cerita orang tua, sibuk pergi sana. Ni budak-budak kecil. Tuan-tuan, main paksa je, brutal kita tuan-tuan. Itu yang kedua dia kenal. Yang ketiga dia kenal tuan-tuan mak bapak dia apa? Bila bercakap suka banding-bandingkan dengan alung, suka banding-bandingkan dengan anak ustaz, suka banding-bandingkan dengan anak jiran. Seolah anak tidak ada harga diri tuan-tuan. Kau tengok anak Haji Leman, kau tengok anak Haji Leman bagus, kau ni nak jadi apa? Kau tengok alung, kau tengok alung. Kau ni geram ni apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka dibanding-bandingkan tuan-tuan, masa tuan-tuan kecil dulu, mak bapak suka banding-bandingkan dengan orang, berbulu ke tak berbulu tuan-tuan? So tuan-tuan, 3 dia kenal kita. Volume 20, suka tunjuk salah. Yang ketiga tuan-tuan, bukan setakat tunjuk salah, suka membanding-bandingkan. Ya Allah. Akhirnya tuan-tuan, anak zaman kini saya buat motivasi tuan-tuan. Bila buat motivasi tuan-tuan, cerita tentang pengorbanan ibu yang melahirkan anak, menangis semua tuan-tuan. Tapi ada seorang budak Kuala Lumpur tak menangis, budak kecil tuan-tuan. Saya kata, Lik, awak tak kasihan kepada mak yang telah melahirkan kamu, membesarkan kamu? Tidak. Tak sayang ke dah tak ada mak ayah ke? Ada. Tak sayang ke? Tak. Pasal apa? Nak tahu dia jawab apa tuan-tuan? Abah dinosaur, mak raksasa. Hambik tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cuba memahami jiwa budak-budak. Pasal apa dia panggil babah dinosaur, mak raksasa? Sebab tuan-tuan, raksasa lawannya apa tuan-tuan? Pada kacamata budak-budak, raksasa lawannya Ultraman. Ultraman tuan-tuan, dia sifat dan ciri dia
penyayang tuan-tuan. Dia sayang orang-orang yang kecil. Dia sayang orang-orang yang lemah, melindungi orang-orang yang lemah dan melawan bahaya yang berlaku di hadapan Ultraman. Soalan mudah je tuan-tuan. Sudahkah kita menjadi Ultraman di mata anak-anak kita? Jadi pengganas dan raksasa? Tuan-tuan, kenapa budak-budak suka sangat Doraemon? Kita cerita bahasa budak tuan-tuan. Sebab Doraemon volume dia rendah, penyayang pula tu, Bukit Ajaib. Tuan-tuan, sudahkah kita menjadi Doraemon di mata anak-anak kita? Tuan-tuan, saya nak cerita satu cerita lah tuan-tuan. Itu sebab dia tak menangis tuan-tuan. Seorang budak dia buat karangan tuan-tuan. Sebab cikgu dia kata suruh buat umpama kita ni menjadi pokok, menjadi binatang. Apa perasaan kita ketika itu? Tiba-tiba ada seorang budak tuan-tuan, dia tulis dia menjadi sebuah TV. Tuan-tuan dengar tak dengar ni tuan? Itu iklan sementara, jangan tengok. Aku punya handsome pagi ni, malam ni. Fokus. Bila tuan-tuan dia tulis karangan, dia kata, saya suka menjadi TV. Pasal saya disayangi dan ditonton dan ditatap hari-hari oleh ibu dan ayah saya. Bahkan tatapan dia sangat fokus dan suka senyum kepada saya. Bukan setakat senyum, ada kalanya ekspresi muka ibu dan ayah saya bertukar-tukar bila melihat saya. Kononnya TV, diri dia TV. Saya kadang-kadang selalu ditepuk, selalu dibelai dan dibersihkan. Alangkah baik dan seronoknya bila saya menjadi sebuah TV. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, mak dia adalah guru kelas dia, guru bahasa Melayu. Bila dia baca karangan tu tuan-tuan, mak dia menangis tuan-tuan. Sebab itu rupanya anak dia, dan dia tahu tuan-tuan, mak bapak dia suka jenis tengok TV tuan-tuan, dah tak kisah kepada anak dia. Anaknya mengeluarkan perasaan dan dia tak nak jadi manusia, seolah-olah dia lebih rela jadi TV. Tuan-tuan, si ibu ni tunjuk pula kepada bapaknya. Tunjuk pada bapak tuan-tuan. Bapaknya tengok, ya Allah, tak patut betul lah budak ni, karangan budak ni ada ke? Dia marah, tak patut betul lah mak bapak dia orang ni, tak patut betul mak bapak dia orang ni, kesian budak ni. Tiba-tiba isteri dia menangis lebih kuat. Bah, karangan ni karangan anak kita, bah. Tuan-tuan, sudahkah kita menjadi Power Rangers di mata anak-anak kita? Power Rangers berwarna-warni tuan-tuan, tidak membosankan. Ke kita membosankan? Balik kerja, anak nak bermanja, sibuk. Saya dah test dah tuan-tuan. Bagi PS2, bagi game, bagi komputer. Idoknya, akhirnya Abi nak cerita, Abi juga yang laku. Binatang, orang kata TV tu tidak bernyawa. Dia nak bapak dengan mak dia tuan-tuan. Bila dia tak dapat kasih sayang, dia kenal mak bapak dia ganas, suka tunjuk salah, kemudian orang kata suka membanding-bandingkan. Dia ada keperluan yang namanya keperluan kasih sayang. Bila kata keperluan, dia tak dapat kat rumah, dia cari kat luar. Kalau kat luar dia jumpa Ustaz Zamri, tak apa tuan-tuan. Dia jumpa Ustaz Syamsul Jamil, tak apa. Kalau dia jumpa adik manis, adik manis. Dia jumpa Abang Negro, aku pun confused, Negro ke Bangla? Adik manis, dia kata suara lembut je tuan-tuan. Bila suara lembut tuan-tuan, dia tak pernah dengar mak bapak suara lembut tuan-tuan. Tiba-tiba Abang Negro suara lembut tuan-tuan. Pandang mata dia, pegang tangan dia, sempena hari jadi dia, bagi hadiah, makan sama-sama, pegang tangan dia, bagi SMS, caring. Dapat keputusan baik sikit, bagi hadiah lagi. Oh tuan-tuan, 17 tahun dia tak pernah rasa macam tu tuan-tuan. Dia rasa mak bapak dia dinosaur dengan raksasa tuan-tuan. Akhirnya banyak kes anak seperti ini murtad tuan-tuan ikut Negro. Sanggup tinggalkan mak bapak walaupun dah duduk 17 tahun, sanggup tinggalkan rumah dan mak bapak dia, sanggup tukar agama kerana kasih sayang tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Negro tu pun tuan-tuan bukan nak sangat budak tu. Bak kata pepatah Melayu, sehabis madu sambung sepah dibuang, tapi kumpulan sepah masih ada kat Johor tuan-tuan. Tuan-tuan, bila dah mengandung lah si budak tu tuan-tuan, pop mengandung, jumpa pula si abang manis.
Abang Manis, kita sudah mengandung. Ini anak kandungan kita. Abang kena bertanggungjawab dengan kandungan kita. Apa jawab Abang Negro? Hei, itu bukan anak aku. Dia pun dah makin fasih bahasa Melayu. Kalau engkau dengan aku mudah-mudah je kau bagi, kau dengan laki lain pun seropek je. Dia siap cakap perak lagi tuan-tuan. Seropek je. Itu bukan anak aku. Belah. Barulah dia rasa tertipu tuan-tuan. Barulah nak jumpa mak balik. Mak, saya dah mengandung 5 bulan. Mak, tak aja kau mengandung suruh belajar. Pong. Jumpa bapak, ingatkan bapak adalah boleh menumpah kasih. Abah, saya dah mengandung 5 bulan. Mak tak suka, Negro tak mengaku. Ha? Apa suruh kau mengaji bukan mengandung? Pok, backhand pula. Tadi dah forehand ni backhand macam pingpong tuan-tuan. Ting, anak keluar idea. Yang berduit sikit pergi ke klinik, gugurkan anak. Yang tak berduit tuan-tuan, yang baik sikit, gugurkan anak, letak depan masjid. Jahat sikit, flush dalam tandas. Jahat lagi tuan-tuan, tak berlaku dekat Amerika, tak berlaku kat negara Arab, berlaku kat Malaysia tuan-tuan, kampung aku. Nak tahu tuan-tuan, bayi ni dia buat apa? Nak kasih hilang kesan-kesan polis tak boleh detect, mak bapak tak tahu. Bayi ni tuan-tuan, dia blend dalam blender. Syaitan pun angkat tangan. Aku pun tak buat macam ni, babe. Berguru manusia dengan setan, tuan-tuan. Berguru setan dengan manusia, tuan-tuan. Soalan saya mudah aja, tuan-tuan. Siapakah yang membuang bayi itu? Tuan-tuan yang buang. Quran tak ajar, tuan-tuan, abaikan anak-anak, tuan-tuan. Quran tak ajar volume sampai 20. Tak marah, nasihat. Sebab dia tak dapat kasih sayang kat rumah, tuan-tuan. Dia jumpa Abang Manis, akhirnya mengandung, dia buang anak. Tuan-tuan, ada saham besar tak bagi kasih sayang. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, kongsi pengalaman sikit lah. Sibuk juga tuan-tuan. Keluar, anak dah tidur, tak bangun tidur lagi. Balik, anak dah tidur tuan-tuan. Selalu outstation. Kira macam Nabi Ibrahim lah tuan-tuan. Jumpa anak sesekala, jumpa maknya pun sesekala tuan-tuan. Sesekala ada peluang tu yang bawa hari ni tuan-tuan. Tapi banyaknya kena tinggal. Asyik touch and go je lebih kurang. Itu pun touch and go, anak dah ada 4. Kalau fokus, wallahualam. Tapi anak saya tuan-tuan, alhamdulillah, bukan riak, kongsi, tidak pernah berdendam dengan saya tuan-tuan. Tidak pernah berdendam. Pertamanya ibunya mengatakan, abah bukan pergi enjoy, pergi berjuang, dikir salam di saya. Ada teknologi, buatlah gambar TG, telefonlah, buatlah video call. Bukan sekadar tu tuan-tuan. Kadang-kadang sesekala balik, anak terjaga pula. Yang 3 tahun yang kecil tuan-tuan boleh tengok, naik daripada tingkat rumah teres 2 tingkat. Tak habis lagi anak tangga, ada 3-4 anak tangga lagi, dia terbang terus. Abi, dia panggil Abi tuan-tuan. Tu anak 3 tahun terekam, mak usah cerita tuan-tuan. Itu sedia maklum. Allahu Akbar tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, tuan-tuan perasan tak mak rempit tuan-tuan? Dia suka rem motor tuan-tuan, dengan suka pacak motor. Masa orang ada ke masa orang tak ada tuan-tuan? Jawab, 3 saat dia sekarang. Marah buka. Dia orang rem motor tuan-tuan, masa orang ada ke masa orang tak ada? Masa orang ada tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia nakkan perhatian tuan-tuan. Orang tengok dia, orang kagum, dia rasa seronok sebab mak bapak tak pernah bagi perhatian tuan-tuan. Tu sebab dia rem, orang tengok rasa seronok. Orang ambil gambar lagi seronok sebab dia nakkan perhatian. Tuan-tuan, anak yang masalah ni juga tuan-tuan, kat sekolah biasanya begitulah. Sengaja buat bising supaya cikgu tegur dia, supaya pandang dia. Dia tak dapat kasih sayang kat rumah tuan-tuan. Tengok Nabi Ibrahim, bukan kata nak masa yang banyak tuan-tuan. Saya sharekan lagi sebagai penutup. Sebabkan saya terlampau sibuk tuan-tuan. Sebelum saya glamour bergelar ustaz selebriti kononnya. Dulu masa tu saya tak sibuk tuan-tuan.
Masa tak sibuk kasih sayang dengan anak-anak biasa-biasa je tuan-tuan. Tapi bila sekarang dah sibuk tuan-tuan, lagi sayang kepada anak. Maknanya apa? Macam cerita Nabi Ibrahim, bukan banyak jumpa, tapi kualiti masa. Kualiti masa tuan-tuan. Hanya orang sibuk je yang pandai menguruskan masa tuan-tuan. Orang yang jenis tepukan dekat kedai mamak, banyak masa dengan kawan-kawan, orang ni tak pandai urus masa tuan-tuan. Apa lagi? Mengendam pula lagi. Aku pun tak tahu lah. Mengendam baju. Main mengedam haji lagi. Mengedam rupanya. Mengedam haji lagi. Mengetih lagi. Mengcopy redik tuan-tuan. Tuan-tuan, orang tak pandai masuk masa. Oleh sebab itu tuan-tuan, itulah secara umumnya bagaimana pendidikan anak-anak supaya diberikan kasih sayang. Sebagai contoh cerita Luqman penutup, ya bunayya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika mana Luqman dia berkomunikasi dengan anak dia, disebut oleh Allah ya bunayya, bahasa yang lembut, bukan volume 20, sentiasa sayang dan tidak tunjukkan kesalahan. La tusyrik billah, jangan orang kata syirikkan Allah. Abah tak suka banding-bandingkan kau dengan orang lain, tapi kau seorang yang baik. Dia sebab apa? Wa huwa ya'izuhu. Ya'izuhu ni sentiasa menasihat, sentiasa bercakap, sentiasa memperingatkan. Memperingatkan berbentuk nasihat wazzajr dalam bahasa Arab. Dan ada kalanya memberi amaran. Selalu tak kita buat macam tu tuan-tuan pada anak kita? Allahu Akbar. Sembelihkan tuan-tuan cinta benda-benda dunia, kerja dan sebagainya untuk kita bagikan anak kita supaya dia menjadi anak yang soleh dan berjaya mendoakan kita menjadi pencin kita ketika mana masuk kubur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terjawab bagaimana pendekatan kita dalam menterbiah anak-anak bagi menghadapi masa kini. Ya, tuan-tuan pun tahu masing-masing mempunyai anak, maka kita untuk menterbiah anak, maka pendekatan-pendekatan yang mendidik dan juga pendekatan kasih sayang, dia peluk cium, bukan isteri saya peluk cium, tapi anak. Ya, bila balik berumah, kita balik kerja, siapa yang kita cari? Ya, patutnya kita cari siapa tuan-tuan? 3 minit berseram. 3 minit tu, 3 saat. Mana kita cari anak dulu. Ya, isteri confirm dah sayang. Ya, anak ni ya masih liar lagi dengan dakapan kita. Jadi alhamdulillah, ya, 2 soalan telah dikemukakan dan satu lagi soalan ustaz. Ya, bagaimana kita dah okey dah berkorban dah. Siang malam berkorban, ya, menjaga lembunya, bersembelihnya, dan juga masak-masakan dan sebagainya untuk kita imarahkan lagi Aidil Adha ni. Bagaimana cara kita pula nak mengimbangi pula, ya, pengorbanan, ya, antara pengorbanan dengan Allah dan juga pengorbanan kita dalam masyarakat. Jadi ustaz telah terangkan kepada kita, ya, kita sungguh-sungguh, ya, kadang-kadang balik surau, balik masjid, ya, tapi masih lagi pengorbanan dari pengorbanan kita terhadap masyarakat, terutamanya dalam pembuangan bayi tadi. Tindakan kita, ya, dalam kita berkorban untuk menjaga masalah sosial, ya, sosial, ya, mana itu pendekatan apa yang perlu kita lakukan untuk mengimbangi antara pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berkorban kepada masyarakat. Silakan ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan ingat pukul 1 boleh tunggu. Allah. Pitching dah lari dah tuan-tuan. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat sibuk tuan-tuan. Tetapi dialah yang disebut oleh Michael H. Hart, seorang Yahudi, seorang orang yang non-Muslim daripada Amerika. Dia kata orang yang paling berpengaruh dalam lipatan sejarah dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia taruh Isaac Newton, ketiga Jesus Christian. Dia sendiri mengiktiraf Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk-sibuk dia jadi Perdana Menteri Madinah.
Sibuk-sibuk dia jadi YB pun. Ketika itu tuan-tuan, dia membahagikan masa dia kepada tiga. Dia membahagikan masa dia kepada tiga. Pertama, sa'atun adalah untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saat pastikan ada masa untuk kita bermunajat dengan Allah. Caranya lah tuan-tuan, paling mudah tuan-tuan, kalau tak dapat qiyamul lail pun tuan-tuan, pergi solat jemaah. Ini asyik nak kat rumah aja, sembahyang jemaah, khususnya yang lelaki ni. Perempuan pun bila ada kuliah tuan-tuan, elok pergi sembahyang berjemaah. Ya, sembahyang. Bila sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, kita akan jaga hubungan dengan Allah. Dia ada kekuatan untuk menghadapi ujian. Itu sebab Rasulullah SAW tuan-tuan, sebelum baginda wafat, dia buat 4 perkara. Yang pertama, Rasulullah tuan-tuan, dia buat apa? Rasulullah dia selalu sebut ummati, ummati, umatku, umatku. Ini biasa dengar. Yang kedua, Rasulullah juga biasa celup air kat dalam mangkuk, dia sapu muka dia sambil sebut innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakit, sakaratul maut. Ini pun biasa dengar. Yang ketiga, Rasulullah biasa pengsan-pengsan. Pengsan terjaga, pengsan terjaga, pengsan terjaga. Dan yang keempat tuan-tuan, Rasulullah biasa buat, iaitu bila dia terjaga daripada pengsan, dia selalu singkap tirai, selok langsir. Buat apa dia selok langsir? Dia tengok solat jemaah dah ada ke belum. Kalau dia tengok Abu Bakar mengimamkan solat, dia lega senyum. Tapi bila dia terjaga daripada pengsan, selok langsir, jam tak tengok. Dia tengok solat jemaah tak ada, dia ingatkan dah masuk waktu, dia rasa runsing. Kenapa apa tuan-tuan? Solat jemaah ni tuan-tuan sangat ditekankan oleh Rasulullah sebagai hubungan dengan Allah. Sebab dia boleh cover banyak benda tuan-tuan. Paling kurang dia cover 3 benda. 3 aspek manusia yang besar: sosial, ekonomi, politik. Pastikan ada masa solat jemaah. Yang sosialnya apa? Solat jemaah boleh membaiki boleh membaiki hubungan sosial. Ialah bila sembahyang, tumit bertemu tumit, badan duduk sebelah, kiri kanan bersentuh. Orang bergaduh tak boleh duduk sebelah tuan-tuan. Dia tengok muka pun jadi macam Haji Bakhil. Betul tak? Habis sembahyang pula, sallallahu ala Muhammad, siap selawat lagi. Tertukar lagu pun ada juga. Si kecil debar menanti, Tok Mudim senyum berseri, majlis khatan sama dira. Silap pula lagu kita. Contoh, salam pula, nampak Haji Mat lama tak nampak. Mana Haji Mat ni ya? Biasa dia ada kat surau kita. Entah hidup entah tidak dia. Sihat ke dia ya? Jom kita ziarah. Tuan-tuan, solat jamaah boleh membaiki hubungan sosial. Bukan sahaja boleh memperbaiki masalah hubungan sosial, boleh membaiki gejala sosial. Gejala bahasa Melayu, so bahasa Inggeris, sial bahasa Cina. Tuan-tuan agak lah ya. Tuan-tuan jawab soalan saya. Cikaro, mak rempit, bosia, bohjan, mak pit, mak dadah, mak motor, agak-agak dia orang semayang tak semayang tuan-tuan? Agak-agak semayang tak semayang tuan-tuan? Tuan-tuan yang jawab, saya tak fitnah. Tuan-tuan yang cakap tak semayang. Tuan-tuan kenal tak Irma Hasmi tuan-tuan? Irma Hasmi ni pengacara TV Al-Hijrah, Assalamualaikum tu kan? Dia pakai tudung. Dulu kan dia free hair, dedah kan. Yang balak lama dia nama Nabil Raja Lawak tu. Tuan-tuan kenal tak kenal ni? Kenal kan? Sekarang dia dah kahwin lah. Awet dia lepas Nabil Raja Lawak, dia tukar balak yang baru tuan-tuan. Tuan-tuan tahu siapa? Aku lah. Tak, saya kurang. Tuan-tuan, rupanya dia berhijrah tuan-tuan. Bukan sekadar berhijrah kat TV Hijrah. Dulunya dia free hair, seksi, tak pakai tudung tuan-tuan. Rupanya dia insaf buat turning point. Point perubahan dalam hidup dia kerana dia pergi umrah tuan-tuan. Orang pergi umrah tuan-tuan, aktiviti utama dia apa? Aktiviti utama dia shopping ke? Solat kat Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi. 2 minggu training tuan-tuan.
2 minggu training pakai tudung. Pakai tudung, pakai telekong, pasal nak sembahyang. Bila dia nak free hair balik, buka tudung balik, terfikir dia, Allah suruh aku ni pakai tudung dalam sembahyang dan luar sembahyang. Takkanlah aku nak menipu Allah, sedangkan Allah mengetahui zahir dan batinku. Dia pun mula memilih untuk memakai tudung. Terus istiqamah dan hati dia lebih tenang, disambar pula oleh TV Hijrah. Jadi pengacara. Sebaik Ustaz Zamri tak sambar, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, anda solat, gejala sosial selesai tak? InsyaAllah. Itu sebab, tuan-tuan, ada masa untuk Allah. Ada masa untuk Allah, solat jemaah. Yang kedua, tuan-tuan, solat jemaah juga boleh baiki status ekonomi rakyat. Tuan-tuan percaya tak percaya? Okey, saya terangkan. Saya masa belajar dulu, tuan-tuan, adalah juga bawa orang pergi umrah, pergi haji. Time pergi haji, tuan-tuan, saya tengok ada seorang pakcik Arab tu kat Mekah, dia bisnes kopiah, tuan-tuan. Dia bisnes kopiah, tuan-tuan, satu musim je. Bulan haji je, Zulhijjah je. Lepas tu setahun tak kerja, punya malas. Tapi dia punya pendapatan dia, tuan-tuan, tuan-tuan tahu berapa? 40,000 rial. RM dengan rial lebih kurang je. Saya pun kata, oi, apa pasal pakcik ni masyuk, gila-gila punya dapat 40,000 ni. Saya pun menggunakan otak yang waras. Rupanya orang kat Mekah semua nak sembahyang, tuan-tuan. Bila orang kat Mekah semua nak sembahyang, dia memerlukan kelengkapan dan peralatan solat. Dalam konteks tadi adalah kopiah dia. Betul, makcik? Itu baru kopiah, belum lagi telekong, sejadah, kain plekat. Dalam konteks tadi, kopiah lah. Rupanya orang Mekah nak solat, jadi dia beli kopiah. Bukan setakat beli kopiah, tuan-tuan. Orang Malaysia pula kalau beli kopiah bukan selai, dia beli sedozin, tuan-tuan. Banyak. Pasal apa? Kalau dia balik Malaysia sambil bagi air zam-zam orang yang ziarah dia, boleh juga bagi kopiah. Moga-moga kopiah ni boleh bagi ke anak-anak, sebagai anak-anak engkau solat. Tuan-tuan, bayangkan kalau orang cangkat larang semua nak sembahyang, tuan-tuan. Cangkat larang kecil benar. Orang Perak semua nak sembahyang dan teruja nak sembahyang. Orang Perak pun kecil benar. Satu Malaysia semua nak sembahyang, tuan-tuan. Bayangkan. Sudah pasti mereka memerlukan peralatan-peralatan solat seperti kopiah, kain plekat, telekong, sejadah. Takkan dah peralatan solat tu, telekong, sejadah, kopiah semua tu turun daripada langit ke debu. Mestilah keluarnya daripada kilang-kilang memproses peralatan solat. Betul, tuan-tuan? Bila banyak kilang-kilang memproses peralatan solat, sebab orang Malaysia semua nak sembahyang macam orang Mekah, maknanya banyak tak peluang pekerjaan kat kilang? Banyaklah. Bila banyak peluang pekerjaan kat kilang, tak adalah spok rim kita kena rembat, tak adalah ayam bawah rumah kena curi, tak adalah motor kena curi, tak adalah beg rangan kena ragut. Sebab mereka semua bekerja dekat kilang-kilang memproses peralatan solat. Betul? Dia orang pun, budak-budak muda ni nak pakai iPad juga, nak pakai telefon juga. Dia tengok kawan naik motor, dia nak beli 125ZR juga. Bila tak ada duit, tu yang ragut rantai mak. Bila dia ada kerja dekat kilang memproses peralatan solat, sebab orang Malaysia semua nak solat, dapatlah gaji sikit. Bila dapat gaji sikit, bolehlah installment kat kos memot. Betul, tuan-tuan? Kilang memproses peralatan solat pula, untung kena bayar 20 hingga 30% pada negara LHDN tax. Bagi negara-negara, bagi balik pada rakyat. BRIM satu Malaysia. Kalau duduk Selangor lagi bagus, tuan-tuan. Ayah percuma, anak tadika masuk sekolah bagi RM50 sebulan, kemudian anak lahir bagi duit lagi, shopping percuma lagi, anak masuk universiti lagi, mammogram percuma lagi, nak mampu bagi duit lagi. Allah, tuan-tuan, seronoknya. Perak tak ada. Maknanya apa, tuan-tuan? Anda solat, ekonomi maju tak maju? Bagaimana orang cangkat larang, tuan-tuan? Masa dia dengan solat jemaah ada ke tak ada? Jujur, tuan-tuan, masjid surau banyak jemaah ke banyak taik cicak? Kadang-kadang taik cicak je yang nak sembahyang, tuan-tuan. Siap pakai kopiah putih, jubah hitam lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini bukan orang cakap larang sini, tuan. Ini orang cakap larang kat Mongolia dengan Perancis.
Sekarang main Mongolia Perancis. Tuan-tuan faham tak faham ni? Negara lain tak main tuan. Tuan-tuan yang mati Allah SWT, nampak kenapa Rasulullah singkap tirai? Masa dengan Allah penting. Tuan-tuan, yang ketiga ada juga kaitannya dengan aspek bukan sahaja sosial, ekonomi dan politik. Ada juga politik Ustaz? Ada. Apanya? Tuan-tuan, bila solat berjemaah, imam Allahu Akbar, makmum wajib ikut tak? Wajib. Bahkan kalau makmum rukuk dulu, baru imam rukuk, batal tak solat makmum? Batal. Tuan-tuan, sebagai imam biasa, dia pun manusia juga. Mustahil tak lakukan kesilapan? Tidak. Sebab dia manusia biasa, tak mustahil. Maknanya kadang-kadang dia terkentut, tersilap rakaat, lupa bacaan. Ya. So apa tugas makmum? Subhanallah. Ingatkan. Bagi lelaki, kalau perempuan tepuk tangan, cuma jangan tepuk tangan yeay, itu bangang namanya. Teknik sekali ya, pop, tepuk, betul. Tapi kalau kali pertama sebut subhanallah, imam tak perasan, ini suara terpencil kot, aku rasa rakaat aku betul, aku rasa aku tak kentut, ada macam terdengar subhanallah, ada kot, itu tak sengaja kot. Tiba-tiba apa tugas makmum buat? Ingatkan kali kedua. Kalau seorang tak apa dengar, ramai sebut pun tak apa. Subhanallah. Rupanya makmum tengok kain untuk imam koyak, seluar dalam tak pakai. Makmum tengok, alamak bosannya untuk imam. Contoh, ia kena tegur subhanallah 2 kali. Tok imam pun baru perasan, alamak ini confirm rakaat tak betul apa semua ni ada subhanallah, mesti aku batal ni, resign lah. Tapi kalau dia tak nak resign juga jadi tok imam, apa makmum buat? Bagi peringatan kali ketiga, subhanallah. Tuan-tuan, tapi kalau kali ketiga imam masih mempertahankan jawatannya, apa makmum buat tuan-tuan? Jangan mufarakah tempat saya, jangan. Kita fiqah ada sebut, biasanya jangan berlaku lah. Tapi kalau berlaku disebutkan, diajar. Makmum yang duduk kat belakang imam tu mewakili makmum yang ramai, dia kena melangkah ke depan, duduk sebelah tok imam, menandakan imam kau dah batal, tapi dia tak cakap lah, dia duduk sebelah je. Imam pula kena faham, jangan pula kata apa nak rampas jawatan. Jangan buat pasal tuan-tuan. Tapi bila dah duduk sebelah tuan-tuan, tok imam tak erti bahasa juga tuan-tuan, buat apa? Tumbuk bahaya tuan-tuan, nampak menengok kasar, sending kan dia sikit tuan-tuan, tanda tok imam dah koyak kain, dah batal. Tuan-tuan, bukankah itu amalan tegur menegur di antara pemimpin dengan rakyat? Kalau pemimpin ikut hukum Allah, Allahu Akbar, rakyat wajib ikut. Bahkan kalau tak ikut, dalam kategori hudud disebut bora, layak diperangi. Tapi cerita hukum Islam tinggi benar. Saya tahu orang sini, orang kampung, pemimpin biasa dah kata, biasa. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, mustahil tak dia berlakukan kesilapan? Tak, dia juga manusia biasa, tak mustahil. So apa rakyat buat? Tegur, subhanallah, jumpa, bincang, buat meja bulat, tak? Tapi kadang-kadang sebut subhanallah kali pertama tegur, pemimpin tak perasan. Alah, ini kes terpencil, dia kata. Seorang je yang mengadu, seorang je yang tegur aku, walaupun aku dah buat maksiat, aku buat jahat, aku songlak duit, ada seorang je. Apa makmum lagi buat? Apa rakyat buat? Subhanallah, tegur dengan lebih tegas. Kalau ada kuasa, debat kat DUN, ada kuasa, debat kat parlimen, bincang betul-betul. Yalah tuan-tuan, sebab manusia taklah mustahil lakukan kesilapan. Omar pun yang confirm masuk syurga, dia kata, aku dilantik di kalangan kamu, aku bukan terbaik di kalangan kamu. Kalau aku buat baik, bantu aku. Buat aku salah, tegur. Omar tuan-tuan, Omar pun minta ditegur. Ini baru dapat JKK dah tak boleh kena tegur. Baru dapat ketua kampung, dapat imam sikit tegur, melenting, tak nak pergi sembahyang jemaah. Ni bukan orang sini tuan-tuan, orang Sepanyol, kampung Puyol. Orang sini ada juga. Ada? Seropek aja. Omar tuan-tuan bila cakap macam tu tuan-tuan, rakyat bangun. Omar, kalau kau salah, pedang ni akan membetulkan kau. Omar sebut, alhamdulillah ada orang nak betulkan aku.
Ini kalau orang bawah tegur orang atas, tuan-tuan, awak tu salah. Siapa yang tegur salah? Aku penjara dengan SA. Transfer tempat kerja kan? Pandai lah kau. Kau dengar je cakap aku. Tidak, Omar tak buat lagu tu, tuan-tuan. Tu sebab bila subhanallah kali kedua, tuan-tuan, rakyat ingatkan pemimpin kena faham lah pula mesej. Sebagai contoh tadi dah 2 kali subhanallah, imam kena faham mesej, dia kena berhentilah. Jangan pula dia tak faham mesej subhanallah, bila makmum sebut subhanallah kali kedua, dia sambut alhamdulillah. Maknanya apa? Kalau dah 2 kali pesan, tuan-tuan, Tok Imam tak faham, tuan-tuan. Tok Imam sepatutnya faham mesej rakyat. Pemimpin patutnya mesej rakyat. Sebagai contoh, rakyat nak suruh debat presiden. Kau debat je lah pemimpin, janganlah cari alasan. Ini bukan kat Malaysia, ini debat presiden. Tapi kalau kali kedua, tuan-tuan, dah tegur juga, buat maksiat, buat songlap duit, buat benda kejahatan, kali kedua tak nak juga, tuan-tuan. Bagi amaran kali ketiga lebih keras. Subhanallah, meja bulat, hantar memorandum, serius lagi. Tapi kalau kali ketiga banyak benar dah. Bagi nasihat tak nak juga berubah. Buat apa, tuan-tuan? Rapat umum 3.0. Tuan-tuan faham tak faham ni? Ini saya ikut lah cakap orang 3.0, saya pun tak kerti juga, tuan-tuan. Ini sama je, pembangkang ke pemerintah ke. Ada orang kata Ustaz Zamri bias. Tak. Kalau pembangkang buat gitu pun kita kena buat gitu pun. Kerajaan buat gitu pun buat gitu juga. Kalau jenis tak makan sama. Tapi dengan syarat perhimpunan tu aman lah, rapat umum tu aman. Apa ke orang kata, sebab dah keluar fatwa, perhimpunan harus provokasi yang haram. Kalau perhimpunan tak bagus, tak harus. Dah lama tuan-tuan tak boleh dengar ceramah saya, khutbah Jumaat tak boleh. Ya tak? Tapi apa keganasnya, apa keprovokasinya kalau perhimpunan duduk, dah lah duduk bawa botol dengan garam pula tu. Bukan bawa roket launcher. Tuan-tuan faham tak faham ni? Faham juga. Ngundi lain. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah rapat umum, pemimpin tak reti bahasa juga, tuan-tuan. Buat apa? Singkirkan 5 tahun sekali. Apa susah? Tak payah buat politik-politik kotor. Udahlah, baling telur, baling batu, simbah cat, tunjuk punggung depan orang. Tak payah. Lepas tu buat pula dekat surat khabar, anak aku kena dah. Abah, seks tu apa, bah? Tak pening kepala. Surat khabar dilanggan. Tuan-tuan, nampak kenapa Rasulullah singkap tirai? Nampak tak? Sebab kena ada hubungan dengan Allah. Solat jamaah. 1. Rasulullah sibuk pun kedua, tuan-tuan. 1 bahagian masa lagi adalah untuk dirinya dan keluarganya. Tuan-tuan, pastikan ada masa, tuan-tuan. Tak lama sekejap berkualiti. Diri sendiri pun uruskan, dalam masa yang sama keluarga. Disebutkan Rasulullah SAW, dia sentiasa berada kat rumahnya, menolong kerja isterinya, sentiasa romantik dengan isterinya. Dia bila dengar sembahyang berjemaah, dilaungkan azan, terus meninggalkan isterinya dengan meminta izin dan solat jemaah. Kita macam mana, tuan-tuan? Udahlah, tak payah. Kita makan tengah hari, sembahyang berjemaah sama-sama je ya. Ketiga, tuan-tuan, adalah masalah ataupun adakan masa kita dengan masyarakat. Sebab masyarakat kita nak bina, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang bila ceramah sebut je, kutuk orang atas, oi suka benar. Bolehlah kita nak salahkan orang atas, tuan-tuan. Sebagai contoh kan, kita tengok pemimpin seorang ni sebagai contoh je, bukan kat sini. Macam tandus idea sangat. Budak mengandung, buat sekolah mengandung. Budak ada penyakit AIDS, bagi kondom dengan jarum percuma. Apalah pemimpin ni. Nak kutuk bolehlah, tuan-tuan. Tapi negara kita negara demokrasi berparlimen, yang naikkan orang atas, orang bawah. Pasal apa orang bawah naikkan pemimpin yang tandus? Sebab orang bawah pun tandus juga. Mengedam je kerjanya, mengetih je kerjanya, mengestro je kerjanya. Pendidikan, tuan-tuan.
Nak didik tuan-tuan seorang-seorang kat rumah. Dah satu cerita dah sebut dah tadi. Ada masa dengan anak dengan isteri yang dalam masyarakat ni. Tolonglah Darul Syifa, tolonglah sekolah-sekolah, aktiviti-aktiviti kegotong royong, aktiviti-aktiviti program untuk panggil Ustaz Zamri mendidik anak, motivasi. Tolong, support. Nanti anak awak jadi mak rempit, anak awak tandus, awak juga yang susah. Anak awak kena sapu dengan adik manis, awak juga yang susah. Tak marah tuan-tuan, geram aja. Oleh sebab itu saya simpulkan tuan-tuan, untuk balance kan, formulanya itu je. Pastikan ada masa dengan Allah melalui solat jamaah yang besar faedahnya. Yang kedua tuan-tuan, adakah masa dengan anak dan isteri di rumah. Dan yang ketiga, adakan masa dengan masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan, bila balance hidup ni, kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab kalau tak ada masalah sosial, kita pun bahagia, kita pun rumah kita selamat, tak kena rompak. Tapi kalau kita tak ada masa untuk masyarakat, ada masalah sosial, kita akan dengar bunyi motor rempit, rumah kita kena rompak. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri yang suka berkurung kat rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang telah diberikan. Dan untuk sesi seterusnya kita buka kepada persoalan daripada penonton-penonton. Ya. Kita perlu 2 soalan sahaja sebab masa pukul 11.30 ya, insya-Allah. Dan persilakan kepada muslimin seorang, dan kalau ada muslimat, dan persilakan ya. Silakan ya. Sebut nama. Assalamualaikum. Saya Asrul Nizam ingin bertanya satu soalan. Islam agama sempurna, tetapi sikap kita yang suka menjuzuk-juzukkan Islam. Islam hanya pada korban, solat semata-mata. Kenapa ini berlaku? Terima kasih bertanya. Dan satu soalan daripada muslimat. Kita gabungkan soalan sebab masa yang amat menduka-citakan, menyempitkan ya suasana kita. Silakan. Sebut nama datin mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaida dari Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya, okey, ibu memang berkorban untuk anak-anak. Okey, jadi mak saya ada 14 orang anak. Tentu pengorbanannya sangat banyak. Dan macam mana pula dengan perbezaan antara ibu yang mempunyai anak dari segi ganjaran pahala dengan pengorbanan kami yang anak 1 atau 2 orang atau tak ada anak ni, adakah sama dari segi ganjaran pahala kesan daripada pengorbanan seorang ibu? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya serah kepada Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan ini. Terima kasih yang bertanya dan sudi bertanya tuan-tuan. Tuan-tuan sudi mendengar lagi jawapan saya? Kepanas telinga dah. Kambing kat perut tak hancur lagi, telinga pula dah hancur tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ke tuan-tuan kat dunia ni memang nak mengata pasal manusia. Quran ni dicipta untuk mengata manusia sebab manusia yang tak dengar kata. Lembu, kambing yang kita sembelih tuan-tuan dengar kata, wahai kambing dan lembu, makanlah kamu akar rumput. Kita tak jumpa kambing dengan lembu makan McDonald tuan-tuan. Makan sate pun tak ada. Bahkan disebut oleh Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah apa yang berada di langit dan di bumi kepada Allah. Yang malaikat bertasbih, berzikir je manusia. Oleh sebab itu tuan-tuan, memang kita nak berkata pada manusia yang menjadi khalifah yang mentadbir dunia ni. Manusia baik, baiklah dunia. Manusia hancur, hancurlah dunia. Itu sebab kalau tuan-tuan baca buku peradaban dunia dan sejarah dunia, runtuhnya peradaban dan tamadun manusia bukan kerana kurang bangunan tinggi, bukan kerana tak ada pasaran Tesco dan Giant, tapi kerana manusia yang telah roboh akhlaknya. Itu sebab tanda sesebuah negara dan tamadun nak roboh dimulakan dengan hedonisme yang kuat, iaitu hiburan yang kuat. Akademik sia-sia, Malaysian bedul, mentol, tuan-tuan, okey, vokal dan sebagainya. Tuan-tuan yang Allah SWT, saya jawab soalan yang pertama untuk mukadimah. Apa ke soalannya, lupa dah. Okey,
Kenapa kita suka menjuzuk-juzukkan agama kita? Islam ni sembahyang, korban aja. Zakat ialah, kau nak cerita agama, usah. Kau nak cerita ekonomi, politik, usah, tuan-tuan. Tuan-tuan, pertamanya tuan-tuan, agama kita, the way of life, saya bagi tahu. Cara hidup daripada pejam mata, buka mata, pejam mata, buka balik. Semua ada Islam. Bukan pada sembahyang, puasa, zakat, haji. Mudah je, formulanya nak faham. Kita tuan-tuan semua pasti akan mati. Betul? Bila mati tuan-tuan masuk kubur, lepas ke kubur ke alam mahsyar untuk dua pilihan. Syurga, neraka. Tak ada yang tiga pula. Tak ada pula syurga, neraka, Kelly's Castle. Tak ada. Dua je. Syurga, neraka. Oleh sebab tu tuan-tuan, di antara syurga neraka, confirm orang cangkat larang, dia nak masuk syurga. Oleh sebab akhirnya kompas kita nak masuk syurga. Syurga dia tak kenal bahasa masuk, kesian, passion terkini, best, layan. Dia tak kenal bahasa tu tuan-tuan. Dia hanya kenal bahasa halal, haram, dosa, pahala, baik, buruk. Betul tuan-tuan? Maknanya apa pun tindakan kita kat dunia ni tak lari daripada halal, haram, dosa, pahala, baik, buruk. Tuan-tuan nak mengundi, halal, haram juga. Menguntungkan Islam ataupun merugikan Islam, sama juga. Nak bercakap, adakah aku bercakap ni halal, haram, mengumpat ke tak mengumpat? Nak bisnes, adakah aku bisnes halal ke haram? Nampak? Nak berekonomi, adakah aku ambil riba ataupun ambil yang sistem Islam? Nak berpolitik, adakah aku naya orang ataupun aku buat baik pada orang? Sebab paksinya satu, hanya syurga. Maknanya itu sebab saya tegaskan, kesemua hidup kita tuan-tuan tertakluk kepada syurga, halal, haram, dosa, pahala, baik dan buruk. Apa pun tindakannya. Maknanya kalau yang siapa mengatakan sembahyang ni ada Islam ni hanyalah sembahyang aja, pergi masjid je, sembahyang raya je, salah apa benar? Bukan salah biasa, salah apa benar? Umpama orang buta melihat gajah, beberapa orang buta, seorang buta pegang ekor, oh gajah ni rupa macam tali je ya. Seorang pegang apa? Seorang pegang telinga, aku ingatkan gajah besar benar, rupanya lembut aja. Seorang pegang kaki gajah, macam tiang pula gajah ni. Semua salah mengenai gambaran seekor gajah. Biarlah kita melihat gajah seperti mana orang celik melihat gajah. Islam ni gajah yang sempurna tuan-tuan. Ada kebudayaan, ada ekonomi, ada politik, ada doa makan, ada perkahwinan, ada kenegaraan, ada ketenteraan. The way of life. Kalaulah tuan-tuan nak cabar saya sembahyang ataupun apa, sembahyang korban je hanyalah zakat, kita pergi sembahyang. Tuan-tuan cuba kira sekejap, calculation. Kita hidup kat dalam dunia ni, kita tak tahu bila mati, tapi ambil umur yang Nabi sebut. Umur umatku 60 hingga 70. 60, di antara 60 hingga 70. Di antara 60 hingga 70 berapa Pak Cik? 65. 65 tolakkan 15 tahun. Ustaz, apa nak tolak 15 tahun? Sebab 15 tahun umur maksimum seorang baligh start dikira amalan. 65 tolak 15. Berapa umur kita yang start dikira amalan? 50 tuan-tuan. 50 kalau satu hari kita tidur 8 jam. Selama 50 tahun sisa usia kita, kita sudah menghabiskan 17 tahun untuk tidur. Balik ni tuan-tuan boleh kira balik. Tuan-tuan, itu pun satu hari 8 jam. Kalau tengah dengar ceramah tidur, hari Minggu tidur, depan komputer kerja, tempat kerja pun tidur. Allah, berapa tahun kita akan tidur tuan? Ustaz, takkan tidur je, tak ada ke kerja? Ada. Tuan-tuan, kalau satu hari kita bekerja 12 jam, ada yang bisnes sendiri, ada yang konsultan, ada yang penceramah, ada yang cikgu. Aktiviti siang hari kerja lebih kurang 12 jam. Selama 50 tahun sisa usia kita, kita sudah menghabiskan 25 tahun untuk kerja. Mana lama dengan tidur tuan-tuan? Lama lagi kerja. Tuan-tuan, Ustaz takkan kerja je, tak ada kerehat, halau-halau nyamuk. Isap rokok. Tengok-tengok kejap TV, lepak-lepak, mengetih, mengedam, tak ada ke Ustaz? Ada. Satu hari lebih kurang tambah tolak 4 jam.
Selama 50 tahun sisa usia kita, kita akan menghabiskan 8 tahun untuk rehat. Kalau satu hari habis 4 jam. Tuan-tuan campur dengan kejap. Dengan cerita orang cangkat larang, pandai matematik. 17 tahun tidur, tambah 25 tahun khojat, tambah 8 tahun rehat. Berapa umur? Berapa jumlah? Ha? 50. Tuan-tuan kata sisa usia tinggal 50. 50, kira betul-betul. 17 tahun tidur, tambah 25 tahun kerja, tambah 8 tahun rehat. Berapa? 50. Tadi kata sisa tinggal, usia tinggal 50. Habis untuk 3 aktiviti, habis umur. Itu tak masuk lagi solat. Solid 17 tahun tidur. Solid 25 tahun kerja. Solid 8 tahun rehat. Tak masuk solat. Okey, walaupun umur dah habis, kira lah kejap solat ya. Satu solat lebih kurang 10 minit. Sehari semalam berapa solat? 5. 10 kali 5 berapa minit? Patut 50. Susah benar kira 50 minit. Jadikan sejam. Kalau satu hari kita sembahyang 1 jam dengan satu solat 10 minit, kita baru menghabiskan 2 tahun untuk solat. 2 tahun solat, 17 tahun tidur. 2 tahun solat, 25 tahun kerja. 2 tahun solat, 8 tahun rehat. Itu pun satu solat 10 minit. Biasanya orang cakap larang sembahyang 2 minit setengah je. Profesional mungkin 3 minit. Ambil lah yang 10 minit pun baru 2 tahun. 2 tahun nak beli syurga Allah yang mahal harganya. Sorry lah nak masuk syurga dengan solat, tuan-tuan. Nabi pun kata aku tidak masuk dalam syurga dengan ibadah khususku. Tetapi bagaimana kita nak bicarakan 25 tahun kerja kita, tidur kita, semuanya the way of life dekat dengan apa yang Allah suka. Ini sembahyang kuat, riba makan juga. Bank konvensional, ustaz tak tahu. Dia bagi loan tu lupanya loan konvensional, bukan loan Islam. Boleh jawab macam tu kat dalam kubur? Marab buka, kenapa kau makan riba kat dunia? Tak tahu malaikat. Boleh? Ada bank Islam banyak tertingkat Islam. Tak juga. Dia nak juga bank konvensional. Ada orang kata rancangan ilmu, tidak. Joget lambok juga dia nak pergi. Joget lambok, karaoke, majlis ilmu. Tuan-tuan, pastikan kehidupan kita seluruhnya dekat dengan Islam. Barulah boleh masuk syurga, tuan-tuan. Sebagai penutup daripada soalan yang pertama. Baru soalan pertama. Saya tutup dengan satu cerita. Boleh, tuan-tuan? Belum pukul 1 lagi ya? Ceritanya macam ni. Seorang tu namanya Haji Ali. Dah pergi haji 3 kali. Haji Ali. Dia ni ada ladang jagung. Dalam masa sama, orang kampung dia nama Ahcong. Ahcong ni confirm bukan haji, kafir pula tu. Tapi ada ladang jagung juga. Tapi perangai Haji Ali, tuan-tuan, dia keluar pergi ladang jagung dia, iaitu lepas qiyamul lail, lepas solat duha, pukul 9 baru keluar. Dia balik pukul 10. Berapa lama kat ladang jagung? Sejam. Ahcong pula qiyamul lail tidak. Solat duha jauh sekali. Berdoa lagi tak ada. Tapi dia keluar, tuan-tuan, pukul 7. Balik pukul 12. Berapa jam dia kat ladang jagung? 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Setelah 4 bulan, tuan-tuan, ladang jagung siapa yang menjadi? Haji Ali ke Ahcong? 3 saat dia serang. Ahcong, Haji Ali. Dah confuse ulama cangkat larang. Ahcong ke Haji Ali, tuan-tuan? Ahcong lah. Sebab Ahcong Islam dari sudut kerjanya, tak malas macam Haji Ali. Walaupun dah pergi haji 3 kali, tapi pemalas, tak Islam. Tuan-tuan, tiba-tiba, tuan-tuan, Haji Ali insaf. Bila dia insaf, dia ikut kuliah dekat Darul Syifa dan sebagainya. Dia pun rajin balik.
Dia keluar sama dengan Acong juga. Semayang duha kat ladang jagung, pukul 7 keluar. Pukul 12 balik sama dengan Acong. 4 bulan berikutnya, ladang jagung siapa menjadi tuan-tuan? 3 saat dia sekarang. Mana boleh serupai. Rupanya Haji Ali guna teknologi lambat, teknologi lama. Sedangkan Acong guna racun pula, racun terkini, Bastra 15. Haji Ali guna racun subsidi. Acong tuan-tuan digunakan teknologi moden untuk menaikkan baja blok, baja bukan subsidi yang mahal punya, racun blok, racun Bastra 15. Sedangkan Haji Ali baja subsidi, racun subsidi, teknologi lama. Siapa punya ladang yang menjadi tuan-tuan? Acong ke Haji Ali? Acong lah, sebab Acong Islam dari sudut kerjanya bersungguh-sungguh seperti mana yang Islam suruh. Tuan-tuan, tiba-tiba Haji Ali insaf balik. Dia pergi kursus dekat Risda. Dia pergi lagi ambil tambah ilmu. Dia ambil teknologi terkini. Dia pun buat macam Acong serupai juga. Keluar pukul 7, balik pukul 12, guna teknologi sama. Agak-agak 4 bulan yang berikutnya lagi, ladang jagung siapa menjadi? Tak tentu juga Haji Ali tuan-tuan. Kalau Allah nak uji Haji Ali, apa nak buat? Tapi biasanya ketika ni Haji Ali lah menang. Sebab Haji Ali ada benda yang Acong tidak ada. Sama-sama dah hebat, tapi Acong tak ada doa. Tapi Haji Ali dah buat bersungguh-sungguh, ya Allah, aku dah buat bersungguh-sungguh seperti mana yang Islam dan kau ajar. Sekarang aku serahkan ladang jagungku kepada engkau supaya tidak dilanggar oleh todak. Contoh, tidak diserang oleh tikus. Itu sebab tuan-tuan, Islam ni kena pandang macam tu. Tuan-tuan, tak payah cerita panjang lah. Ladang jagung sini tak ada. Kalau tuan-tuan rosak kereta, tuan-tuan nak hantar kedai Cina ke kedai Melayu? Jujur! Jujur! Ha? Sebab Cina orang kata sepat siap, kena komen pun dia tak ada telinga, buat sungguh-sungguh, hantar kedai Melayu? Tidaknya. 2-3 kali kena hantar pula, marah sikit merajuk, harga mahal. Ini Islam ke? Tuan-tuan nak sokong orang Islam ke nak sokong Islam? Kat Perak baik, faham baik-baik tuan-tuan. Kita nak sokong Islam, bukan orang Islam. Orang Islam pun banyak mangkak juga. Tuan-tuan, saya hampir bertukar menjadi Incredible Hulk. Saya jawab soalan kedua. Sudah pastinya tuan-tuan, ibu yang melahirkan anak yang satu berbeza dengan anak 14. Sudah pastinya. Tanya budak tadika pun dia boleh jawab. Tetapi dengan syarat dia reda. Dia reda, dia bersungguh-sungguh yang anak banyak ni. Tapi kalau anak banyak, hara, jadi mak rempit cikaro bosia juga, tak guna. Nabi pun dia kata, atabaha bikasrati ummati. Aku bangga dengan banyaknya umatku. Tapi umat yang berkualiti. Bukan akulah bangga dengan banyaknya umat aku, semua jadi mak rempit. Apa barang? Bukan banyak anak tu tuan-tuan, tapi bagaimana anak tu boleh dididik mengikut Islam, tu yang lebih penting. Oleh sebab itu tuan-tuan, kelebihan pada anak banyak ada, tetapi jangan sampai anak tersebut menconteng arang di muka kita dan menambahkan fitnah kepada agama. Biarlah anak seorang, 2 dan 3, tapi dia boleh menjadi pembela kepada agama, penggerak kepada masyarakat, lebih berkesan dan lebih baik daripada anak yang ramai huru-hara. Jadi soalannya apa? Itulah soalannya. Ganjarannya insya-Allah. Ya, moga-moga anak banyak ni, banyak orang kata berkorban, pahalanya pun banyak. Cuma tinggal didik aja anak. Dah berkali-kali kan banyak. Cuma hadisnya saya tak sempat takhrij tuan-tuan. Tak tahulah hadis tu sahih ke tak sahih. Tapi yang penting tuan-tuan, ikut je kehendak Allah dan Rasul. Anak banyak pun jadi fitnah, tak guna. Ini bangga dengan anak 14 semua jadi mak rempit, tak guna. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah, kesimpulan daripada, bukan kesimpulan, terjawab daripada persoalan yang telah diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jelas kepada kita bahawa ini pendekatan kita dari segi pengorbanan kepada diri, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Jadi Ustaz, bagaimana akhir motivasi
yang bagi motivasi kepada orang Cengkak Larang dan sekitarnya dalam kita menyatakan inilah pengorbanan Islam yang Kendaki. Jadi kesimpulan Ustaz, persilakan. Dah 10 minit. Soalan tambahan ada. Faham sungguh tuan-tuan. Insaf saya. Buku tak bawa. Catatan tak bawa tuan-tuan, tapi faham sungguh. Alhamdulillah. Tanda orang Cangkat Larang cerah hati. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya tuan-tuan, ya, saya bawa satu cerita je tuan-tuan. Malam ni kita cerita je tuan-tuan. Cerita nightmare tuan-tuan, cerita seram. Tak adalah seram sangat tuan-tuan ya. Ceritanya macam ni. Seorang ulama India rahimahullah, Abu Hasan Ali An-Nadawi, kat dalam buku dia Ilal Islam min Jadid, Islam dari kacamata yang baru, dalam chapter kecil dia Baina Surah wal Haqiqah, dia antara reality versus ilusi. Dia pun cerita dekat sebuah negara ada seorang pemimpin negara yang disayangi oleh rakyatnya, disegani oleh lawan dan kawan. Tiba-tiba pemimpin kepada rakyat ni semua, pemimpin yang disayangi ini mati. Bila mati, rakyat dia sangat sayang ke pemimpin dia, buatlah gambar patung. Bila buat gambar patung tuan-tuan, siap taruh name tag lagi, gambar pemimpin dia yang disayangi oleh lawan dan kawan. Tiba-tiba tuan-tuan, datanglah seekor burung ciak, burung kecil. Burung ni lalu kat patung yang besar ni, tiba-tiba dia kotor hajat tuan-tuan, ceplet melekat kat hidung. Disebabkan dia adalah patung, tak boleh pula dia bertepis. Wop wop wop, Gangnam Style. Tak boleh tuan-tuan. Dia membiarkan aja tuan-tuan. Membiarkan aja daripada burung yang kecil itu melekat taiknya dekat hidung pemimpin negara yang disegani oleh lawan dan kawan. Maka Abu Hasan Ali An-Nadawi kata, inilah perumpamaan reality versus ilusi. Bukan Manchester versus Chelsea, bukan. Reality lawan ilusi. Apakah reality kat dalam cerita tadi Pak Cik? Burung ke patung? Yang real. Yang real reality, burung ke patung? Burung. Walaupun dia kecil, seekor, tapi dia real. Apakah yang ilusi kat dalam cerita tadi? Burung ke patung? Patung. Walaupun dia pemimpin negara yang disegani lawan dan kawan, tapi dia adalah sebuah patung yang tak boleh berbuat apa-apa. Membiarkan je burung yang kecil merembeskan taiknya yang melekat kat hidung tanpa boleh menepis. Wop wop, Gangnam Style. Ketika itu tuan-tuan, Abu Hasan Ali An-Nadawi kata, inilah perumpamaan orang Islam. Orang Islam bila tengok kepada Al-Quran dan hadis, ciri-ciri dia kuat sembahyang, sayangkan keluarga, kuat qiyamul lail, tak suka makan rasuah, jujur, amanah, penyayang, dan 1001 lagi ciri umat Islam kat dalam Al-Quran dan hadis. Soalannya, adakah realiti umat Islam seperti mana yang digambarkan oleh Quran dan hadis? Tidak. Umat Islam juara rogol, juara rempit, juara dadah, juara menipu, juara kapal selam, juara banyak-banyaklah tuan-tuan, juara rempit, juara buang anak, juara anak haram. Allah. Maknanya umat Islam sekarang tuan-tuan, realiti ke ilusi? Ilusi. Quran cakap lain, dia cakap lain. Ilusi lah tu. Tuan-tuan, lawan pula Yahudi kat Palestin. Yahudi kalau ikut Quran dan hadis, suka kepada kerosakan, suka bunuh para anbiya dan orang-orang waliullah dan orang-orang agama, suka kepada kerosakan, membohong, meleraikan perjanjian, jahat, menganggap kaum daripada Yahudi semua binatang, dan 1001 lagi perangai Yahudi yang dirakam oleh Quran dan hadis. Soalan, adakah Yahudi kat Palestin sekarang bercirikan dan bersifatkan seperti mana yang digambarkan oleh Quran dan hadis? Ya, maknanya Yahudi sekarang ni Yahudi realiti ke ilusi? Yahudi realiti makcik, lawan Muslim ilusi. Siapa menang agak? Siapa menang? Yahudi lah, walaupun dia Yahudi tapi dia sebuah realiti, dia real Yahudi ni. Ketika itu kita boleh buat apa tuan-tuan? Kena sembelih,
anak-anak orang kat Palestin kena bunuh, kita boleh buat apa? Hantar bantuan kemanusiaan. Sampai tak sampai makcik oi? Idok kapal Mavi Marmara kena sekat. Bukan setakat bantuan kemanusiaan tuan-tuan, perubatan, makanan, semua tersekat dekat sempadan Gaza. Yang dulu yang nak lepaskan sempadan tu adalah isteri Husni Mubarak yang rejimnya dah jatuh kat Mesir sekarang, namanya Susan. Biasanya tak lepas. Kalau lepas, tuan-tuan nak tahu ke mana? Lepas kena bayar teks yang tinggi. Teks yang tinggi itu dibahagikan, difaraidkan di antara Israel dan Husni Mubarak dan isterinya. Kita boleh buat apa? Kena tembak paling kuat pun kunut nazilah. Bagi bantuan kemanusiaan, tak boleh buat apa, kena sekat. Padahal Yahudi 5 juta je tuan-tuan. 5 juta. Masyarakat Islam sekeliling tuan-tuan, Jordan, Lebanon, apa lagi? Syria. Kalaulah rakyat dan pemimpin dia buka sempadan, suruh rakyat beludah seorang sekali, tui, tenggelam Yahudi yang 5 juta tu sebab sikit penuh. Tapi adakah pemimpin Arab tu boleh buat apa-apa tuan-tuan? Telurnya dipegang oleh Amerika dan Yahudi. Umat Islam sekarang realiti ke ilusi? Terus disembelih. Tuan-tuan boleh buat apa? Tak boleh. Tuan-tuan, oleh sebab tu tuan-tuan, kita kena kembali jadi realiti. Nak jadi realiti tuan-tuan, bukan semudah datang ceramah dekat Darul Syifa sahaja. Didik anak cintakan Nabi, bukan wap pegangan ustaz. Didik anak suka kuliah agama, suka ustaz, bukan K-pop. Bimbing anak-anak, riuhkan lagi majlis-majlis ilmu. Buka rancangan tanyalah ustaz. Cintakan ulama. Ketika tu tuan-tuan, bila umat Islam prosesnya lama, dah jadi realiti, lawan pula Yahudi yang realiti. Siapa yang menang masa tu? Tak tentu tuan-tuan, Yahudi menang. Yahudi lari tak cukup tanah tuan-tuan, lari belakang pokok. Dalam hadis Sahih Muslim menyebut, pokok bercakap, buat cakap dulu. Pokok kata apa? Ya Yahudi ta'al, ya Muslim ta'al, warai Yahudi faktulhu. Wahai orang Muslim, mari sini ada Yahudi menyorok belakang aku, bunuh dia. Pokok bercakap. Yahudi lari tak cukup tanah, menyorok belakang batu. Batu pula bercakap, pakcik oi. Ya Muslim ta'al warai Yahudi faktulhu. Wahai orang Muslim, mari sini ada Yahudi menyorok belakang aku ni, aku batu. Mari sini bunuh dia. Yahudi lari tak cukup tanah. Hadis tu menyebut illa gharqat, melainkan pokok gharqat. Pokok tu giat ditanam oleh Zionis dan Yahudi kat Palestin. Maknanya apa? Maknanya Yahudi lebih beriman dengan hadis Nabi berbanding orang cangkat larang. Tuan-tuan, kembalilah kepada realiti sebelum kita terus disembelih dan disembelih sepanjang zaman. Pengorbanan Nabi Ibrahim menunjukkan kita perlu berkorban, kerana Transformer pun kata dalam filmnya, tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf daripada ujung rambut ujung kaki. Selamat raya Aidil Adha. Maaf zahir batin, terkasar bahasa, terkutuk apa lebih kurang tuan-tuan. Itu semua adalah daripada saya yang lemah ini. Saya rasa tuan-tuan ada sedikit pengumuman. Ada di dalam. Ya, ada sedikit meja jualan buku-buku saya untuk menjadi manusia dan orang Islam yang realiti balik. Buku mengaji ada, buku parenting ada, buku saya mengaji pun ada. Boleh buka dekat sana. Ada? Tak ada? Saya pun perasan tak perasan tuan-tuan. Adalah, tak ada sudah. Sekian, moga-moga berjumpa di angkasa kejayaan dengan kembali kepada Islam. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi persembahan demikian tadi ucapan dan juga pembentangan yang telah sampaikan oleh Fadil Ustaz Zamri. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di ujung program.